Sebelum ni saya guna macam-macam baja untuk pokok kunyit, tapi dia tak menjadi, tak berapa nak menjadi. Tapi bila saya follow tip dari seorang sahabat ni, saya dapat pokok kunyit yang gemuk macam ni. Pokoknya dia pakai baja ni je, baja murah je, baja CIRP ni. Dia sebenarnya baja akar, tapi dia memang sesuai untuk pokok kunyit. Dan cara guna baja ni, tabur je. Dia jenis serbuk macam ni, tabur je, banyak pun tak ada masalah. Sebab dia sejenis baja mineral. Boleh gunakan 2 minggu sekali. Lepas korang baja, korang siram lah. Pastikan tanah tu dia tak bertakung air untuk kunyit. Yang ni saya pakai tanah campuran sahaja. Kalau guna tanah campuran pun boleh, tapi pastikan tanah tu tak terlalu keras dan juga tak bertakung air. Maksudnya kalau kita siram tu, air mudah nak keluar. Kalau ada daun yang kuning-kuning macam ni kan, korang gunting je, trim. Tapi korang jangan buang, jadikan dia sebagai sukupan. Gunting, biarkan dalam pasu macam ni. Nanti lama-lama dia akan jadi sebagai bahan organik dalam tanah lah. Kalau mula-mula nak tanam tu, pastikan isi kunyit tu jangan korang tanam terlalu dalam. Macam saya buat, saya tanam separuh je. Biar separuh lagi timbul atas tanah, tak ada masalah. Macam ni. Lebih kurang macam ni saya buat. Pokok yang baru tanam pun boleh je korang letak baja CIRP ni, tak ada masalah sebab dia tak panas. Ni nanti korang akan dapat hasil macam ni lah lebih kurang. Tapi kena rajin sikit lah, rajin siram, rajin trim. Korang boleh try lah cara saya buat ni. Kalau korang nak baja ni, saya dah letakkan dalam beg kuning. Harga dia memang murah je, korang belilah banyak sikit. Sebab semua jenis pokok boleh guna baja ni.